Masak apa tu? Jom hari ni kita buat burger Malaysia yang lembut dan gebu. Makan pula dengan inti sambal ikan bilis. Memang sedap. Jom kita start dengan inti dia dulu. So, mula untuk sambal bilis, panaskan minyak. Gorengkan ikan bilis sampai layu. Jangan terlalu garing. Lepas tu kita boleh angkat dan toastkan. Guna minyak yang sama, tumiskan bawang merah sudah dimayam sampai agak layu. Boleh masukkan bawang besar, bawang putih halia yang sudah dikisar. Masukkan cili kisar. Tumiskan sampai pecah minyak. Dah kering, boleh masukkan belacan bakar. Air sedikit dan kita sambung tumis. Ulang proses tambahan ini sampai betul cili masak. Rasakan dengan garam, nisan kerek, air asam jawa secukup rasa. Tumiskan seketika sampai rasa sebati. Masukkan bawang holland, ikan bilis yang goreng tadi dan kita sambung tumis sampai bawang holland tu agak layu. Bila semua rasa dah sebati, boleh tutup api dan kita sejukkan seketika. Sementara tu untuk dough burger Malaysia basically sama je dengan dough donut kita buat sebelum ni, tapi untuk full resepi dan lebih detail lagi boleh tengok balik video resepi donut. So untuk hari ni jom kita recap sikit. Kita campurkan semua bahan ni, lepas tu kita ulikan sampai dah dapat dough yang tak melekat. Lepas tu bolehlah kita bahagikan dough ni kepada dua bahagian. Kalau korang ada bekas yang lebih besar, tak perlu pun kita nak bahagikan dough ni. Kita reskan dough ni minimum sejam macam tu untuk bagi dia kembang. Bila dough kita ni dah kembang 2 kali ganda macam ni, kita buangkan udara dalam dough kita ni. Kita uli lagi sekejap untuk bagi kita keluarkan udara tepung ni. Lepas tu bolehlah kita buat bulat macam saya buat ni. Dan kita lapikkan dengan baking paper supaya tak melekat. Bila dah siap bentukkan semua, kita reskan dalam 15 minit macam tu, bagi dia kembang 2 kali ganda macam ni. Barulah kita boleh goreng dalam minyak yang panas. Kita gorengkan sampailah golden kedua-dua bahagian. Bila dah garing, dah masak, kita boleh angkat dan sejukkan. Agar dah suam, bolehlah kita potong bahagian tengah roti tu. Jangan sampai terputus. Lepas tu kita boleh assemble burger Malaysia. Letakkan sambal bilis yang kita sejukkan tadi, irisan timun, salad. Lepas tu siaplah resepi untuk buka puasa hari ni, burger Malaysia. Ataupun orang panggil paus sambal. Makan pula dengan sambal bilis yang pedas-pedas manis. Memang sedap. Dulu masa sekolah, kalau makcik kantin jual burger Malaysia ni, mesti berbunah beli. Sekarang ada lagi ke budak-budak suka makan? Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!